Latihan kendiri 1.4. Dalam setiap raja berikut, hitung perimeter kawasan berlorek. Perimeter maksudnya panjang. So kita ada panjang ni, panjang yang berlorek. So ada panjang lurus, panjang lengkok, panjang lurus, panjang lengkok. So ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang A. So kalau ni 4, ni kan 4 juga. Yang ni 5 cm. Alright, so kita dah dapat 1 dah siap, 3 dah siap. 2 ni lengkok yang ni. Lengkok SJ theta. Theta dalam rad. Jadi theta 110 darab pi bagi 180. Akan dapat 110 darab pi bagi 180. Akan dapat 1.919 rad. Okay, so S jari dia 4, rad 1.9199 samaan 7.6796. Okay, ni yang nombor 2 settle. Sekarang nombor 4 pula. Okay, untuk nombor 4, lengkok nombor 4 SJ theta juga. Okay, so rad hamba theta sama, cuma jejari bukan panjang. So jejari dia adalah 9. Jadi 9 1.9199 darab 9, awak dapat 17.2791. So ni pun dah siap. Tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, jadilah 1 5 cm tambah 2 7.6796, 3 5 cm tambah 4 17.2791. Dapat 5 campur 7.6796 campur 5 campur 17.2791. Dapat 34.9587 cm. Okey, untuk nombor 2 pula kita padam dulu. Nombor 2 pula untuk B. Okay, untuk B kita tengok. Okey, jari ada lengkok yang besar ni 3. So ini 1, sini pun 1, lengkok yang ni. Jadi kita dah ada 1 2 3 4. So 3 dah ada, 4 dah ada, 2 pun 1, tinggal nombor 1 ni. Okay, untuk nombor 1 ni kita nak tahu lengkok, tapi kita tak boleh dapat sudut. Jejari dah ada 3, sudut theta tak tahu. Tapi kita tahu yang besar ni lengkok dia 3. Jadi untuk yang besar S J theta, S dia 3, jejari dia 3 tambah 1 ya, 4. Theta tak tahu. S dia 3. Jadi theta adalah pindah sebelah 3 per 4. Jadi 0.75 rad. Jadi untuk dapatkan lengkok ni kita dah ada theta dia. Jadi nombor 1 lah. Untuk nombor 1 guna SJ theta juga. Cuma jari dia 3, theta 0.75. So 0.75 darab 3 dapat 2.25. Jadi perimeter nombor 1 dapat tadi 2.25 tambah 1 bawah tambah 3 lengkok tambah 1.
So 2, 3, 6, 7 7.25 cm. Siap. Okay, kita buat yang C pula. C. Okay, padam. So yang C pula, kita tengok jari sini 10, sini pun 10, sudut sini 0.5 rad. So kita nak yang berlorek perimeter, jadi kita nak lengkok ni, panjang ni dan juga panjang ni. Okay, so nombor 1, 2, 3. Alright, so apa yang perlu kita buat? Okay, dalam bulatan ada yang akan kita guna teorem Pythagoras dan SOHCAHTOA. Okay, jadi kat sini dia dah bagi sudut sini, jadi kita dah ada panjang depan ni iaitu opposite. So kita nak panjang yang sebelah ni adjacent lah, sebelah. Jadi so tapi kita nak kena tukar dulu theta tu kepada degree. 0.5 darab 180 bagi pi. 0.5 darab 180 bagi pi. Dapat sudut dia ialah 28.6479 degree. Okay, so kita nak panjang adjacent ni. So ada opposite dan adjacent, so SOHCAHTOA. So kita pakai TOA. Tan theta ni 28.6479. Opposite kita 10 dan yang kita nak cari adalah AC. Jadi yang sebelah 10 bagi tan 28.6479. Pastikan kalkulator awak dalam mod degree. Tan 28.6479. So dapatlah panjang dia adalah, panjang AC adalah 18.3049. Okay, kemudian kita nak adjacent ni, OC. Kita cari panjang OC dulu. Sebelum kita dapat panjang BC, kena cari panjang OC dulu. So ini adalah segitiga sudut tegak, boleh pakai teorem Pythagoras. Jadi OC sama dengan OA kuasa 2 10 kuasa 2 tambah 18.3049 kuasa 2 punca. Teorem Pythagoras jangan orang budak admit tak tahu teorem Pythagoras, bahaya. Tu paling famous lah, banyak guna. Dia dapat OC adalah 20.8583. Tapi kita nak BC, jadi BC OC tolak 10 lah. So 20.8583 tolak 10, 10.8583. So perimeter yang berlorek adalah, so lengkok tak dapat lagi. So banyak so tak. Lengkok AB J theta, jari 10 theta. Theta pun tak dapat lagi. Jadi theta kena theta segi full segitiga 180 tolak 90 degree 90 tolak ni 28.6479. Jadi theta kita dapat 10 tolak 28.6479 dapat 61.3521 darab pi bagi 180 sebab nak jadikan dia rad 1.0708. Jadi AB punya lengkok SJ theta jari 10 theta 1.0708.
1.0708 darab 10. Ini patut boleh gerak titik je. Maaf 10.708 cm. DAB 10.708 tambah AC yang ini 18.3049 tambah BC yang ini tambah 10.8583 tambah 3049 tambah 10.8583 dapat 39.871 cm. So C ni bagus. Soalan dia banyak yang kita kena cari. So settle.